Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Putri Naidina bersama rakan saya Malaika Hasya Akila. Kami membawakan laporan khas dari Dataran Ibnu Khaldun sempena program Senam Robik dan Sukaneka yang berlangsung pada hari ini dengan penuh kemeriahan dan semangat kesukanan. Program ini dianjurkan bertujuan untuk menggalakkan gaya hidup sihat, di samping mengeratkan hubungan serta perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Program dimulakan dengan aktiviti senam robik beramai-ramai yang dipimpin oleh guru SK-TAM dengan iringan muzik yang rancak. Kelihatan para peserta begitu bersemangat dan ceria mengikuti setiap pergerakan, sekaligus menjadikan aktiviti ini bukan sahaja menyihatkan, malah menyeronokkan. Mendapatkan pandangan lanjut berkaitan penganjuran program ini, kita teruskan dengan temu bual bersama Guru Besar Yang Mulia Syed Nabadi bin Syed Mashrudin. Apakah objektif utama penganjuran program Senam Robik dan Sukaneka ini, Cikgu? Baiklah, terima kasih pada adik Tim TV SK Teguh Puan Mariam. Alhamdulillah pada hari ini adalah penghujung program seminggu tanpa PDP di awal persekolahan 2026. Jadi hari ini kita adakan program Senam Robik dan Sukaneka. Okey, objektif adalah pertama kita nak kesihatan diutamakan kerana dengan badan yang sihat, otak menjadi cergas, pelajar-pelajar kita pastinya menjadi pelajar yang cemerlang. Seterusnya kita nak juga anak-anak kita rasa seronok datang ke sekolah. InsyaAllah pada minggu hadapan kehadiran kita jangkakan paling ramai pada tahun ini. Jadi semoga tahun ini menjadi tahun yang cemerlang bagi SK Teguh Puan Mariam. Terima kasih, Cikgu. Bagaimanakah program seperti ini memberi manfaat kepada murid dan warga sekolah secara keseluruhannya? Baiklah, program ini sebenarnya banyak impak, terutama pada pelajar dan guru. Pertama, kita dapat memupuk hubungan yang rapat antara murid dengan murid, guru dengan guru, murid dengan guru, pengurusan dengan guru, pengurusan dengan murid-murid. Kalau tengok pada hari ini, pengurusan sendiri berada di pentas menunjukkan kami bersama-sama, jiwa kami bersama-sama dengan warga SK Teguh Puan Mariam. Terima kasih. Secara keseluruhannya, program Senam Robik dan Sukaneka ini berjaya mendapat penganjuran serta mendapat sambutan yang menggalakkan. Diharapkan program seperti ini diteruskan pada masa akan datang demi melahirkan warga sekolah yang sihat, cergas dan bersatu padu. Kami, Putri Naidina dan Malaika Hasya Akila melaporkan dari Tim TV. Cerita kita bermula di sini.